Okay geng, bahagian dapur, bahagian belakang untuk washing machine dan juga jemur baju, toilet, satu toilet siap gini, dan kita ada extra shower. Okay, kita nak lego, kita nak bagi sewa unit rumah kedai tingkat 1 dekat Kurnia Jaya. Ni bahagian dapur. Siap belakang dah. Semua bahagian dalam ni memang kita buka untuk dilepaskan jugalah. Okay. Ada 4 bilik. Macam bilik belakang ni, kita ada siap satu kipas dinding, satu katil double decker, dan 2 almari dah, 2 loker. Sini satu, sini satu. Okay, almari kayu. Kita nak jual belakang ni dah. Kita nak bagi sewa kosong. Ni pintu masuk kita, entrance kita. Meja, almari, katil ni semua kita nak jual. Okay, ni bilik tengah. Tinggi dah. Okey. Macam ni. Siapa-siapa yang nak buat untuk investment pun boleh. Sewa, beli barang-barang ni. Student ramai sini. Dekat Kurnia Jaya. Ini bilik benar besar lah. Sini ada 3 double decker. Right. Dan satu toilet. Kat sini ada toilet siap dah. Untuk bilik depan ni dah. Nak sesuai untuk buat office juga ni kawasan ni. Apa boleh kontak saya dah.